Pantai Kelanang ialah sebuah pantai peranginan di Banting, Selangor. Ia tukau desat pemerintah sama haru terbernam yang suasana angin yang sepoi-sepoi bahasa, serta deretan pokok ruh dan bangku. Aktiviti berkelah bersama keluarga dan harga tapak adalah percuma. Di sini populer untuk menjaring ikan kerana berdekatan dengan kawasan muara sungai. Pantai Kelanang, okey. Kita nak tengok jaring. Ada ong tak ada ong. Sekarang kita tengok orang batu dan kita pelampung kan. Ni buka mana? Orang punya, batunya pelampungnya. Ya kan dah hanyut. Orang lainnya tu. Ini siapa tu? Ya. Sekarang untuk waktu kita cek jaring. Tadi trip kedua kita dah cek. Alhamdulillah satu tong juga penuh. Dan kalau air sekarang tengah surut, dah tengah hari air akan pasang balik. Dan di situ adalah kawasan muara guys, muara sungai. Okay, ini ikan yang kedua. Ya apa ni? Anak pari Kita dapat ketang gorgon guys. Ni kalau tu jempit ni agak besar agak. Ini lompat dia punya jepit dia. Ni ikan belukang kita dapat. So ikan ni kena berhati-hati sebab sengat dia amat berbahaya. Wah, apa kata-kata hari ni? Inilah hasil kita ini. Amat menyedihkan. Ikan apa? Parang. Ini baru ikan pertama ya. Banyak ya hasil. Oh, besar ikan belukang. Ni dapat juga saiz besar-besar gorgon. Ada 2 kilo lah. So sekarang ni dah start pasang. So ikan-ikan akan start naik ke kawasan muara. Oh. Dia tak ada pau, ada hasil. Hari kita dapat ikan selangin. Ha? Selangau? Mayong. Oh, ikan mayong.
mayong. Sini sekilo kalau agak basah apa? Kalau dia berharga ya guys. Hari ni sana Kurang hasil sebab malam tadi hujan lebat. Tapi pagi tadi murah sekali. Banyak ikan senangin. ni baru betul bapak ketam. So kita balik ke camp untuk bersihkan diri dan tertentu untuk air surut semula. Ada jam 4 kita ke pukul 5. Dalam pukul 6 tu baru kita boleh tengok balik lah. Cheers.